Selamat pagi dan salam sejahtera. Saja yang akan saya deklamasikan pada hari ini bertajuk Guru sebagai Ibu Bapa Kedua. Saja ini dikarang oleh Cik Yashwini. Setiap pagi ku datang ke sekolah. Guru menyambut dengan senyum yang ramah. Seperti ibu, seperti ayah, memberi semangat agar aku tidak lelah. Guru mengajar bukan hanya pelajaran, tapi juga nilai dan panduan kehidupan. Menjadi contoh dalam setiap tindakan, mendidik hati, membentuk impian. Saat aku sedih dan tidak tahu, guru datang bantu tanpa jemu. Memberi nasihat, memberi harapan agar aku teruskan perjalanan. Bila aku sedih, guru memahami. Bila aku takut, guru menenangkan hati. Seperti ibu yang selalu prihatin, seperti ayah yang kuat dan yakin. Jika aku nakal atau lega, guru menegur dengan cara yang bijaksana. Bukan marah kerana benci, tapi kerana sayang sepenuh hati. Guru sabar walau letih dan penat, tetap tersenyum, tetap kuat. Mengganti ibu dan ayah ketika tiada, menjadi penjaga semasa di sekolah tercinta. Guru ajar aku hormat dan berani, menjadi insan berguna suatu hari nanti. Mengajar bukan hanya dari buku, tapi juga dari hati yang jujur dan satu. Aku hargai segala jasamu, walau tak terbalas olehku. Doaku selalu untukmu, agar dirahmati hidupmu selalu. Biar masa berdan pantas, biar dunia berubah deras. Namamu terpahat kemas, dalam hati kekal ikhlas. Wahai guru, terima kasih tak terhingga. Kau bagaikan cahaya yang tak pernah padam jua. Ibu bapa di rumah, kaulah di sekolah. Tempat aku belajar menjadi manusia yang tabah. Sekian, terima kasih.